Bosak tau. Dah elok. Bila macam pagi-pagi mak muka dia bangun-bangun, dia kata dia nak pergi tandas. Lepas tu? Dia nak pergi tandas, lepas tu dia kata mak nampak benda bergerak. Dia kalut panggil. Tak apa, tak apa. Tak apa. Assalamualaikum. Dekat mana tu? Belum kamar ni. Ada. Terus ada kan. Pergi tengok. Ha? Putih. Bosak tau. Dah elok. Ulat bukan kata tebu ni. Putih ya. Ulat punti. Tu tak siap kau dulu lah. Besar semua baru lepas makan apa. Kuih dah ni kan. Ada tikus kot? Tikus dah pula tu parik. Oh ya ke? Parik belah tu? Parik belah. Jangan makan tikus ni. Dia kadang-kadang makan tikus, katok boleh makan kot dia ni. Jadi. Tapi tengok lah parik tu ada. Saya elok. Dia macam tu, kalau macam gitu dia marah lah sikit. Kalau dia duduk macam steady tu, tak ada marah sangat. Assalamualaikum. Sekejap, tengok gigi kat saya tu. Jangan marah. Marah dah. Hak gemuk je. Baru lepas makan ni, terus saya. Set ni dia besar mana? Ha? Dia marah tu nampak ekor dia tu. Dia kalau macam gini, dalam keadaan marah. Saya tengok. Mana? Boyga Melanota. Saya tu baru tengok dalam tersebut dah kan. Oh, Dah tengok. Dah tengok kan. Dia ulat katan tebu kan. Dia tengok kemarin yang posting kan. Dia nampak juga belang-belang tapi bukan. Bukan dia. Ulat kalau kata yang tebu, Okey. dia belang-belang dia tu sama besar. Oh, putih hitam dia tu sama besar. Putih hitam dia sama besar. Tu Kalau tengok. dia kuning tu, Oh. kuning dia kecil, hitam dia besar tu, selalunya ulat punti lah. Putih tu. Lagipun mata dia pun, kepala dia pun lain. Oh. Jom. Ya. Tak minum pun lah. Ulat punti. Ulat putih yang ni besar kan? Bisa juga. Dia jenis kena lena kan? Yang ni bisa tapi kalau dia patut kita pun selalunya tak ada efek lah untuk manusia. Kalau binatang tu insya-Allah lah kadang-kadang ada yang mati. Baik je dah. Assalamualaikum.